الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ محمد علي الكلنتاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan yang 20 ini situ dah. Dan yang 20 ini pertama wujud artinya ada, lawannya tiada, yaitu yang mustahil. Dan makna wujud itu yaitu yang tiada dapat diakalkan zat dengan ketiadaannya, artinya tiada dikenakan zat sesuatu malaikat apabila ada maujud, atau dikatakan tiada dikenakan sifat suatu yang bersifat malaikat apabila ada maujud. Jadi alhamdulillah, jadi musannif kita rahimahullah taala masuklah matlamat yang utama yang kita belajar kitab kita ni, iaitu kitab Zahratul Murid ni. Apa? Iaitulah nak cara berkaitan dengan sifat kamalat bagi Allah taala. Yang mana wajib tak kita selaku hamba Allah tahu serta iktikad. Kena dikecak katanya sifat kamalat Allah Ta'ala ni tidak terhingga banyak. Banyak itu dengan cara ijmal. Lepas tu wajib pula kita ni sebagai wajib fardu ain. Tahu mengajar tafsir. Maksud tafsir di sini tahu dengan dalil. Berapa? 20. Itu dikanaki dengan tafsir. Hak ijma tu ngapa orang? Tak kira dalil ada tak kira tu. Mana banyak asal ke sifat kamalat bagi Allah Taala banyak sungguh, nak bila tak habis. Tapi dengan jalan tafsir, dikanak kita tafsir ini satu-satu sifat tu kena ada dalil. Itu makna tafsir. Mana satu-satu sifat kena ada dalil apa? 20. Jadi hanya 20 saja je. Hak syarat terkita kita ni tahu setengah dalil. Kalau kita tahu tak ada dalil, ya supaya tak dululah jadi orang muqallid, orang taklid, orang turut orang. Orang turut orang. Ni mau tanya mana dalil Tuhan kuasa? Aku turut bapa tu royak. Ustaz tu duk ngajar duk royak. Ya tu percaya. Aku percaya. Kejap cahaya ustaz tu royak, bapa tu royak. Buat tanya dalil, dalil. Duk sana duk ustaz tu bapa tu. Dia panggil lagu ni orang panggil taklid, orang muqallid. Muqallid ni
ada selisih ulama kita ngaji dulu. Hak kuat, hak berat kali kafir. Syiah. Hak tu berat tu. Dia bukan kena dah, kita tak kena. Kena dah tepat dah. Tapi dia salah tak ada dalil. Nak ayat dalil tak pandai. Hak tu berat tu kafir, maka ulama kita tanah Jawi tak ada pakar tu. Tak ada petua hak tu. Ulama kita tanah Jawi pakar mana? Tengok kalau dia tu, kalau seorang tu pandai ngerti hal lain tu pandai apa? Oh, hal lain kok boyak. Ngerti belaka. Demo suruh uka boleh. Oh, bijak atur pandai. Obat mengatur. Ilmu manajemen kita tu. Dia mengaji ilmu apa? Ilmu kancak kau pandai. Tapi kalau kita tanya dalih tu, no ya tak boleh. Maka orang ni dosa ni. Dosa. Sebab apa dia ni orang ahli fikir. Orang pandai mikir. Tapi kalau orang tak pandai mikir, tak pandai apa sungguh ya, tak pandai. Tak erti pun nak kira, tak pandai langsung ni. Nah. Maka orang ni dia panggil tak apa. Dia. Mana-mana tu orang taklid ni tak apa. Tak dosa. Berimej serta tak dosa. Tapi kalau dia pandai, dia erti, mikir kau boleh. Tapi bo kita tanya hak Tuhan ni, tanya dalil tak pandai dosa yang ni. Yang ni berimej tapi serta berdosa. Enggak. Hari tahu lepas guna. Ngaji kita dalil lepas lah. Dia kita dalil lepas dah. Ulama duk khilaf. Dah lepas dah. Pas dalil tahu mana ya? Kok kita ngaji dulu. Kau dah kata kalau ditanya dalil, mana dalil? Tuhan kita, Tuhan kita esa. Tuhan kita mana dunia ni? Mana dalil kata Tuhan tunggal? Dunia ni, makhluk ni, segala makhluk ni, cukup lepas. Tutup syarat fardu intahita tu lepas. Jadi setiap sifat kamalah Allah Taala wajib tahu ngaji tafsir tu dia jawab supalah kau. Mana dalil Tuhan dengar makhluk ni? Mana dalil Tuhan tahu makhluk ni? Mana dalil Tuhan tak semua makhluk ni? Mana dalil Tuhan kuasa makhluk ni? Jawab betul lah kau. Lepas. Kalau kita dipanggil lagi, kalau waktu fardu kifayah. Habis kata tak payah. Kalau kita nak lepas fardu ain ni, kita ngaji ilmu tauhid ni, tak ada payah sangat ni. Jadi bukan kata payah supaya kita kita duk khoya sebelum ada kita nak mengaji tu. Jadi sebelum ada kita nak ngaji pasal payah dak ni. Baru kita ngaji pak setahun ni ada payah ni lah. Cuma je kita mari panggil bersedia lah. Kita nak mencukupi. Jadi nak lapis orang tu boleh lebih berapa. Ya ada orang tu nak ngaji lebih sikit. Jadi kita pada cukup tak ada apa lah kita kata. Boleh kita lalai kita tak apa. Kalau kita tak pandai tak ada apa lah. Bagi orang nak lagi. Habis tu kita dia mari capur-capur. Dan yang 20 ini, yakni 20 hak sabit dengan cara tahu dengan jalan tafsir. Ni dah. Jalan tafsir yakni tahu serta dalil. Pertama daripada 20. Wujud. Yang kedua kidam. Kalau turut tartik dah. Kalau turut tartik 20 ni mana? Mula-mula wujud. Lepas pada tu kidam bakah hingga sampai wahdiat dengan sifat apa? Salbiyah. Naik kudrat hingga sampai kalam apa? Ma'ani. Baik kau lupa dan hingga mutakali lagi maknawiyah. Pak. Jadi ulama kita susun tu dia biasa tu. Dia ada tempat sana. Tempat sana lagu mana? Jadi cuba kita tasbih. Cuba kita tasbih tengok. Kita tasbih raya. Tasbih mana? Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Jadi subhanallah maknanya Maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Situ tu
ulama make sifat salbiyah tak situ. Salbiyah duduk situ semua. Segala kekurangan ni kita tolak habis. Subhanallah walhamdulillah. Walhamdulillah itu apa? Itu satu pak dengan sifat ma'ani. Jadi kita puji Tuhan. Puji guna. Oh, Tuhan buat belakang ni. Tuhan maha kuasa, Tuhan maha mendengar. Tuhan buat segala-gala. Tuhan buat benda yang tidak ada contoh sebelumnya. Tuhan buat benda yang orang lain nak tiru tak boleh. Kita puji Tuhan. Puji. Jadi puji di situ ulama tak sifat ma'ani. Lepas tu wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah mai kacuh mula. Tidak ada Tuhan lain. Tuhan lagu mana? Tuhan hak kita puji tu. Hak kita nak puji tu. Ada malaikat Tuhan so. Malaikat Allah. Allah lah. Wallahu akbar. Wallahu akbar tu sebagai tambahan la ilaha illallah. Makna Tuhan ni maha tinggi pangkat. Mungkin tepat dah nama tinggi tepat pula ni saya Allah. Maha besar dia bukan tinggi tak maha besar. Besar makna juzuk besar tu bukan. Besar ni pangkat. Maha besar pangkat. Tu. Jadi semua tu nak kata Tuhan tak suka makhluk semua tu tak dapat tidak itu nak ada dulu. Kalau tak ada kita kata ni boleh ulama tak wujud apa wujud mana ada. Ngano bahang mula-mula. Jadi supaya kita nak kira kita nak kata sidai tu. Sidai alain, sidai ni kayu. Sidai ni apa lagi sifat dia? Baik ngau ke. Kita kata zai ni apa lagi ni? Panda tu panda. Panda lako. Nah. Zai ni tak suka situ ngau ke. Zai ni sifat dia ada tempat tak suka ngau ke kita kata. Dia ya. Soalannya dia tu ada kedak. Dia tu ada kedak boleh duk boyak banyak terlalu tu lah. Ni mata tak ada, tak ada bahasa ada bahasa. Zai hok kaya tu tak ada. Zai hok aling paduk kecek apa dah tak ada. Deh. Paduk kecek apa? Tak ada pasal duk kecek. Boleh kecek panjang tu je kena kira ada dulu. Jadi makna kata kalau kita kaji duk kecek kata ya tu baik, ya tu ada, ya tu kayu, ya tu aling, ya ni gini ni mata ada kedak lah tu duk kecek. Ni mata tak ada, paduk kecek apa? Jadi ada apa itu? Makna kata kita reti lah dia kita kecek kata ya tu aling, ya tu makna kata ya ada tu. Jadi dia kena ada dulu baru kita boleh kecek. Dia baru kita boleh kecek. Kalau tak ada pasal duk kecek. Kata dia tu aling, dia tu tahu dia ni bijak, dia ni kaya, dia ni bawah hati, dia ni baik dengan orang. Dah. Kalau dia tak ada pasal kecek, mana kata kita nak kecek seorang bersifat bagai-bagai sifat tu, dia kena ada dulu. Barulah kita boleh kecek. Kita. Dia tak ada, dia kecek lah. Supaya tu juga kita nak kecek Tuhan kuasa, Tuhan maha mendengar, Tuhan ni tahu, Tuhan nampak, Tuhan tak suka makhluk. Ada. Tuhan dah. Kalau tak ada tu bahas apa? Itu tak ada beda. Makna kata kita nak bahas, kata Tuhan tak suka makhluk, Tuhan tidak pada tempat, tak ada berjihad, tak ada anggota, dia kena ada. Situ. Ada. Habis itulah sifat wujud, panggil sifat pertama kali yang mana ulama kita letak. Ngajilah sifat tu. Kita tauhid mana-mana. Kalau menjalani ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah al-maturidiyah, mula-mula sifat bahanya wujud. Tak kira lah kita jauh, kita Arab bahasa mana-mana pun wujudlah mula-mula. Ialah betul. Cara susun ni ulama nak bagi kita ni reti. Dia bukan susun ikut sini. Bukan tak semata-mata ikut nampak. Tak. Dia tak tu ia ada arti. Apa dia mula ni? Dia dah. Ni. Arti wujud tu ada. Mana dia? Lawan bagi ada tiada. Maksudnya tak payah. Bagi kita tak Tuhan lah. Ada apa ni? Ada Tuhan. Bagi dah. Lawan bagi ada tu tiada. Ini tiada Tuhan. Iaitu tiada tu. Yang mustahil.
bahau. Deh. Mana tiada Tuhan tu mustahil tu. Apa mustahil? Akal kita tak terima. Nak kata tiada Tuhan. Tak boleh terima. Tapi tu musoneh tahu gitu dah. Ada wujud tu ada. Hak tu hak wajib, hak mesti. Lawe dia tiada. Tiada tu lah mustahil. Hak tak boleh terima oleh akal. Hak ni hak kita nak tolak. Tapi itulah kita kata bagi orang tolak sifat 20 tu ingat molek. Kalau kita dengar orang misalnya kalau ada orang yang kata mu ngaji pasal orang tak ngaji 40 atau bagi tolak, kita tanya tolak sifat tu makna apa? Kalau nemo tolak dengan makna tolak sifat wujud di Tuhan, mana nemo kita tak ada ya? Nah, tolak sifat wujud makna apa? Makna apa? Makna kata wujud tak ada di Tuhan. Kudrat tak ada di Tuhan. Ilmu tak ada di Tuhan kita. Tolak mana kita? Pas ni mau pergi Tuhan pun Tuhan tak ada. Tuhan jahil. Tuhan ilmu itu. Kalau kita ni mau ke Islam, ingat molek. Bagi orang nak tolak semata-mata tolak tu, tak kena cara ada cabut agama tu. Ingat molek apa? Duk giwe sifat Tuhan. Ingat molek. Bagi dia kalau kita dengar ada orang kita tanya molek dia. Bukan apa kita tanya tu, takut demo cabut agama tu tak khabar. Cuba hurai tengok. Demo kata mana tak apa? Tak ada sifat 20. Enggak apa makna tak ada sifat 20? Makna itu. Tak ada wujud, tak ada kita, tak ada wakil itu. Kalau tak ada betul, nemo tu kena ucap mula tu nemo begitu tak ada. Ingat molek. Faham apa tak ada demo tu? Hurai molek. Apa? Nyanyi demo. Demo tu. Demo tak kena pak lagi kata tak ada betul yang ni. Demo beci. Nama tak asal beci tak pakai cabut agama ni tak asal. Duk tak kena sifat dulu pakai tolak dah. Nama cabut agama tak asal. Baik kita tak kena dia. Tak ada kata apa, ya tak apa lah. Ni kata tubik dengan penuh mulut. So haji 40 tak ada oleh sifat 20. Ya betul. Ingat molek. Kalau tak ada dengan makna kata kita ngaji sewujud. Tiba-tiba ni mau kita tolak wujud mana kata Tuhan tak ada lah. Kita nak ajar orang pergi Tuhan ada. Pada mau kata wujud tak ada. Apa ni? Jadi lawe dah tak ada. Nemo pergi tu tak ada no. Siap. Tapi tu nyanyi duk segera tolak. Kalau tak erti molek yang kita tolak nyanyi makan diri. Bab tauhid ini ia makan diri ya ada ke kita duk dengar isu tu suara tu bunyi. Jadi apa sebab 20? Tak ada sebab 20 masa Nabi. Ya kecek tu kan. Nabi tak ajar kau sahabat Tuhan dah tanya dia. Nabi tak ajar kau sahabat kata Tuhan kuasa. Ni dah. Apa kalau Nabi tak ajar Nabi ajar apa bagi Tuhan ni? Nabi ajar Tuhan tak ada je. Tuhan ilmu itu. Siap. Dah kata tak ada masa Nabi masuk kok ano. Urai kena lah. Jangan siapa kata sifat 20 tak ada masa Nabi, makna kata Nabi ngajar hak lain. Nabi tak ngajar wujud. Nabi tak ngajar kata Tuhan itu kudrat. Tuhan tak ada ilmu. Siap. Kalau betul dia faham tak Nabi pula. Jadi kau berat. Berat. Kita selaku umat dia faham tak Nabi SAW. Dah susah. Dia wipeh kata Nabi ni tak mengajar para sahabat Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan tak apa makhluk. Tuhan ni kuasa, berkehendak, berilmu. Makna kata kalau kita kata tak ada mengajar, siap. Pakau memang itu gapo tak ke lalu daripada Nabi SAW. Lepas tu dia dengar orang lapis saya mula-mula sahabat lah generasi mula-mula dengar Quran tu sahabat. Tapi dia dah tu Nabi ngajar sahabat dah tu qul huwallahu ahad Allahus samad. Dia dah tu. Tapi masa tu dia ngajar betul tu. Tak ada ngajar kitab apa kita ngaji Nizah satu murid ni. Yang ngaji betul tu. Tapi dia ngajar lah Tuhan kuasa, Tuhan apa tu.
Nah, Tuhan kuasa ke tak lupa makhluk tu tengok seteguhnya daripada sebab kamalah. Wek tu nak tolak ingat molek. Takut-takut makan diri. Kalau usia ngaji duk di. Kita dah tengok. Kalau kita tak ada sains-sains kita kan. Mengaji tauhid pola ni. Sifat Allah, tak mengaji sifat Allah. Ya ada kan sains kita ni boleh sains-sains. Learning untuk ngaji po. Kita pun ngaji sifat Allah. Woi, ngaji ni nampak tak? Tak ada pasal Nabi. Aliman. Kita tanya makhluk ni. Tak ada mana kau ni? Tak ada lah. Kau mana? Kita tanya makhluk ni. Kalau awak tak nak cari nyanyi demo ni. Demo ni saya buku tu. Dia tak ada. Nak saya hit ni. Saya hit nak beri kata kena ucap mula. Demo ni pelat-pelat ni. Tanya je. Ya ada lah ni. Lah ni bab masalah akidah dia hibur lah di masyarakat kita ni. Kadang-kadang kita duk saing kita yuk dia tanya mulut ngaji kita apa lah tauhid. Itu ya sebab dulu. Ya ada takut-takut hak tak setuju dia awak hari ya sudah. Baik. Dan makna wujud itu, makna arti. Apa dikahenaki wujud? Sifat wujud tu ada tu apa makna dia? Iaitu yang tiada dapat diakalkan, mana tidak dapat reti zat, mana akal kita tak boleh terima diri sesuatu dengan ketiadaannya, yakni ketiadaan kepada zat. Ada zat lain mana tak kita kata ada Yusuf lain zat Yusuf. Dia mengata Yusuf ada hewan. Akal kita tak boleh terima di situ tu Yusuf tak ada. Dia kata Yusuf duduk mana? Kek jaga. Tak ada. Ada. Nemo mai kecek betul. Ada. Kek jaga. Pas kita bahas mana? Kita mai kata tak akal kita tak boleh terima. Nak kata Yusuf tak ada di Bukit Jarak. Akal dia tak boleh terima. Itu makna anak ada. Jadi kita bahas betul. Buat apa boleh tak boleh terima? Umurnya situ. Umurnya duduk situ. Dia pun duduk kerja kat tu. Nah, anak bini pun duduk situ belakang. Dia kata duduk situ, suruh boleh terima akal. Apabila tak ada, akal kita tak boleh terima di masa yang sama. Kata Yusuf tak ada. Pahala dia tak ada semua. Tak ada semua tahu yang ni boleh pergi kedai kat tu. Yang ada. Bak yang mau di situ. Itu makna dia dah. Mana tiada dapat diakalkan zat, mana tiada dapat reti. Akal mana reti. Zat mana diri sesuatu. Dengan ketiadaannya zat. Mana akal kita tak boleh terima kata zat tu tak ada. Itu makna ada. Tidak. Payah kat orang. Tengok ni dah. Dan tiada artinya. Arti pula dah tengok ni. Takut kita tak faham lagi. Tengok ni ulama pelah dah. Wujud, apa makna wujud? Yang tiada dapat diakalkan zat dengan ketiadaannya. Mana akal kita tak reti zat dan itu dengan kata tak ada. Tak ada zat dia. Apa pula maksud? Artinya, arti maksud. Maksud kata yang tiada dah. Yang tiada dapat diakalkan zat dengan ketiadaannya dah. Apa maksud dia? Tiada dikenalkan zat. Tiada dikenalkan zat sesuatu malaikat apabila ada maujud. Mana kata kita tak kenal lah sesuatu. Malaikat ada maujud. Baru kenal. Dan tiada dikatakan tiada dikenakan sifat suatu yang bersifat malaikat apabila ada maujud. Ataupun kita nak kata zat saat itu bersifat dengan satu sifat. Sifat apa yang ada? Sifat kayu, sifat aling, sifat gagah. Tak dapat tidak zat tu yang kena ada. Kalau zat tak ada, dia tak ada sifat mula lah. Aling, kayu, gagah. Kita boleh kata dia kaya, dia gagah, dia kena ada dulu. Lepas tu soalannya ada tu rupa lagu mana? Sabit itulah
Diri ada tu kita boleh hoyak tak? Supaya tanya. Kita pergi kedai. Tanya tu kedai. Saka ada tak? Tanya tu kedai. Saka ada tak? Tu kita tak ada. Duduk belakang. Duduk belakang. Lepas kita pun pergi ngok. Oh, ada. Dah ngok. Kita ambil apa? Soalan ambil apa dah? Ambil saka atau ambil ada? Kita ambil saka, tak ada ambil ada ni. Malah, kita kini saka tu. Ambil saka buat dok macam atas meja. Pokok. Dah 25 kok. Bayar harga apa? Harga saka bukan harga ada. Tak ni tanya ada, tuai pun kata ada. Ada tak ada? Duduk mana belakang? Kalau itu diri ada tu rupa ke mana? Noyak oleh. Diri ada tu, ada dah. Diri ada tu ialah kena tahu dah. Diri benda tu dah. Mana ada tu sana atas po. Ada saka. Berarti kena tadi diri saka dah. Deh. Ada apa? Ada terosak. Diri terosak dah. Jadi kita nak cek ada suku dengan terosak nak cek tak boleh. Jadi kita ada tengok dari luar ni kena tahu benda tu dah. Benda kita tak bukan tak ada tu. Habis tu baru kita pergi kedai kan. Nak saka. Ada tak saka? Ada. Tuai tak ada. Duduk belakang. Tu pun ngok tu. Ada. Mana kita dah cek ada. Jadi mana kita sepitah lalu kita faham tak ada suku saka suku dak. Lek luar ni hak ulo. Baru kita pergi mek tu kena tak saka. Bayar pun harga saka. Bukan harga ada. Faham tak? Jadi kita nak cek kata ni dia tuai maaf duk kata ada tadi. Tak sel ada nak saka aja boleh tak aku tu. Tak sel ada nak saka aja. Mana boleh kita mau tuai kita mana budak ni ngaji mana pek ni. Nah, main nak becak ada suku saka suku honda ajak sungguh. Nak bayar harga saka, harga ada saya. Asal kira harga ada. Kira harga saka jadi. Mana pelik tak serengah ni main becak ada suku. Tak sekira harga saka. Pening. Apa dalil kata ada nak becak tak boleh. Ada tak? Ada dengan saka. Kalau kita tak ada saka, berarti ada dengan saka nak becak tak boleh. Tapi itu istilah ulama lagu mana? Al-mawjud bukan al-wujud. Mana ada? Ainul mawjud. Kena tahdir benda. Berarti ada saka, kena tahdir saka. Jadi kita nak cek ada tak boleh. Habis. Tu waktu kita nak main sokmo tu. Lepas tadi gini. Kita pergi sign tu. Tepung. So, mudah ada ni. Mung ada tak teng. So tahu ada apa ada hijau apa? Payah cek terosak. Ku nak pergi rumah payah cek terosak. Ada masalah besar ke. Di rumah mu dak teng ni. Ku ada hijau ke. Ada lagi kau tak dengar ni. Kita pun dah biasa dah. Tak utuh lah lagi lagi. Ji moh ya tu. Bisa ada assalamualaikum. Mama mai tu baiklah. Ada apa? Asuh dah tak? Oh, asuh dah lagi. Dia asuh. So dah lagi ada lagi. Kita pekok buka kita ngasuh ni sayap lama dah. Jadi kita masak apa? Buka tengok apa? Tengok ada ke tengok Yusuf? Tengok Yusuf kan. Bukan tengok ada. Nak yang kata ada dengan Yusuf tak tadi kita nak kecek mung ada dak? Mung ada ke tak? Tanya ada. Baru kita tengok ada ke tengok diri Yusuf. Kena tak diri Yusuf. Nak orang kata ada sesuatu dengan diri sesuatu tu hak tolong. Nak becek tak boleh. Baru kita tengok ada sungguh. Kecek cara. Tak apa. Jadi kalau kita kecek bawa kira molek kecek tak betul. Sebab kita tanya ada. Baru kita tengok tak ada tengok diri ada ni. Tengok diri Yusuf. Jadi diri ada tu kita nak tengok tak boleh. Kita nak becek tak boleh. Kita nak oyak rupa tak boleh. Tapi kita reti. Merti ke mana? Benda duduk depan kita tu. Yusuf duduk depan kita tu. Jadi kita boleh tengok dia tu. Maknanya kata kepala kita ada. Jadi mata ada ni hanya dalam otak kepala saja.
Deh, lek luar ni ada benda tu. Benda hok dakwa tak ada. Tapi tu Abu Hasan Asy'ari kata al-wujud ainul mawjud. Sifat ada kena atas diri benda ada dah. Jadi kita dakwa apa? Kita dakwa kata ada ke apa? Ada kena sana. Yang awak ada semata-mata ada apa? Ada Saka, kena tadi Saka dah. Ada Yusuf, di Yusuf dah. Ada Tuhan, di zat Tuhan dah. Mana kita? Ada Tuhan, di zat Tuhan tu dah. Hak tak ada jiri, hak tak ada arak, tak ada jiri, tak semua makhluk, tak ada jihad dalam tempat. Bukan tak ada suku zat Tuhan, ada. Dia nak percaya tak boleh. Habis tu dia kata, hanya payah juga benda kita kira semua baru ngaji ada ilmu. Dia ada. Padahal ada ni sebut semua berapa kali sebut hari ni. Kalau kita tanya kita percaya ada. Oh, mana bila? Ada duit, ada tu, ada. Oh, baik. Kelima ada saja dari hari ni tu. Tak ada hari mana kita tak kecek kelima ada. Tak ada ni. Kena kecek ada. Ada duit ada apa? Ada semua. Jadi kecek ada. Mana kata tak ada hari kita tak bunuh kelima ada oleh hari kita. Tapi bawa kita kecek di ilmi ya. Bawa kecek maksudnya bicara. Tapi itu besar. Wujud besar. Dia bahaya di ilmu ni bukan mudah ni. Atau dikatakan saat ni satu pendapat mula-mula saat ni seperti mana hurai saat ni ada Saka kena diri Saka dah, ada Yusuf kena tah diri Yusuf dah. Jadi kita nak becek ada tak suku pada Yusuf tak boleh, kita nak buat dua dah Yusuf tak boleh lek luar ni oleh kita tengok nampak ni. Atau dikatakan ni pendapat yang kedua pada nak huraikan wujud, dikatakan iaitu hal, yakni kelakuan yang wajib, yang mesti bagi zat, yakni bagi satu zat diri sesuatu selama ada zat. Bagaimana? Ni payah. Hak ni pendapat ni apa ni? Hak Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kita tak royak ni. Sebab apa kita ni kita untuk kita orang awam, ia tak royak pendapat. Pendapat mula-mula saat ni ada sesuatu ialah kena tahu dah. Itu hak Abu Hasan Asy'ari sendiri. Mana ada Saka dengan diri Saka hak tulah. Ada Yusuf dengan diri Yusuf hak tulah. Tak boleh cek. Lagu tu lah kita ukur gila ada apa, ada pelita di pelita tu lah, ada terosak di terosak tu, ada apa. Semua kita tak ada gapo. Sana aku dah ada gapo. Kena tadi benda tu dah. Hak ni seni. Hak ni mudah faham, mudah nampak. Hak yang kedua ni gemuk sikit, dia tinggi sikit. Dah. Gapo yang tak kelakuan yang mesti, yang sungguh, kelakuan yang sungguh. Bagi zat, mana duduk di zat, duduk tepek di zat selama ada zat. Lagu mana? Benda tu lah ya. Ada Yusuf. Baiklah, kita tak dah ada Yusuf. Pendapat pertama saat ni sini. Ada Yusuf, di Yusuf hak tu lah. Sudah. Kita mau Yusuf dah ada. Boleh tengok di Yusuf. Kita tak aktif faham apa ni. Mana kita ho tu mana ni? Mana kata ada dengan diri Yusuf hak tu lah. Sebab kita tahu tak ada nak kata mubah, tak faham apa. Sebab kita tengok diri Yusuf dah. Mana tu lah. Pendapat yang dua ni gemuk sikit gimana? Diri Yusuf tu. Diri Yusuf tu ada, dia tu sifat ada. Sifat wujud ada dia. Paduk mana? Kau terusan. Terusan ni di terusan ni ada sifat wujud ni. Paduk mana? Mana? Cak item sifat ma'ani. Pak segi sifat ma'ani. Sifat orang dapat tengok. Pak segi cak item kepat berat.
Hak tu sifat ma'ani tu, sifat orang nampak tengok orang tu boleh rasa. Kita tadi kita rosak ni. Apa nak ada? Ada duk timai mana? Nak royak tak leh ni. Maka hak pendapat ni kata ni, selama mana kita boleh duk tengok dia, berarti ketika itulah sifat wujud dah ada. Ada. Selama mana kita boleh tengok, nampak. Tengok nampak. Lalu mari ada, mari nampak. Lalu mari tengok, dah nampak tak meja tak rosak ni. Selama tu sifat wujud ada. Mana duduk di zat, duduk di terosak. Paduk mana nak royak tak boleh. Ya mungkin boleh royak sepuluh pak segi ni. Bukan boleh royak sepuluh kepek ni. Bukan boleh royak sepuluh cak hitam ni. Bukan boleh royak sepuluh berat ni. Hak tu banyak sifat ma'ani. Ada wujud sifat nafsiyah. Bahasa di selama mana kita nak nampak dia, kau itulah sifat wujud duk diterosak. Buat ketika mana terosak ada aja. Ada tak? Mana dah? Berarti ketika tu wujud gaib. Buat apa kata gaib? Terosak itu tak apa. Hilang dah mana. Berarti ketika tu tak boleh kata wujud duk diterosak. Jadi gue tu baik. Hurai yang kedua ni payah. Payah tak ini hurai yang kedua ni. Deh. Hurai yang kedua ni padahal di wujud saja hurai yang kedua ni dia kelas tinggi sikit. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni cara mikir dia ni tinggi. Cara dia. Kita orang awal pada menolong cukup dah ni. Ada saka kena tas diri saka. Mana ada Tuhan kena tas zat Tuhan tu dah. Yang dia bahaya tak ada suku zat suku dah. Deh. Ada sesuatu diri sesuatu dah. Seni ke tu. Ada jebur air, ada air. Ni diri ni sudah ada tu. Seni, ada meja, diri meja. Ada kitab, diri kitab. Ada kita, diri kita. Jadi kita nak cek kata ada mic ada kuat, okey lah betul. Mana tak ada kita diri kita dah. Betul. Hak yang kedua ni jadi gimana? Selama mana kita duk tengokkan sesuatu tu, selama itulah sifat wujud duduk situ. Selama mana meja ni kita nak tengok nampak, selama itulah sifat wujud ada di meja ni. Ada di meja ni. Patin mana? Misalnya ya. Cak putih, pak segi, tinggi, berat, nipis, bukan. Hak tu sifat ma'ani je, hak tu sifat meja. Apa kullasan nak hak meja. Sifat ma'ani hak itu royak tu. Cak putih lah, berat lah, tebal lah, kita katanya tinggi lah. Itu bagi sifat ma'ani lah. Ada pun ada je. Dia nak royak tak boleh. Apa pun boleh royak tak boleh. Jadi selama mana kita tengok meja, selama tu lah sifat wujud ada. Sebab sifat-sifat ni kena tupai zat. Berarti kita tak ada meja, sifat wujud tu kena tupai meja. Jadi sifat wujud benda nak tengok tak boleh. Tapi sungguh. Sungguh benda boleh kita nak tengok ni. Ni mata meja ada sungguh tak? Ya, sungguh. Mana ni kita nak tengok ni? Sungguh kata meja tu ada. Ni kita nak tengok ni. Tapi dia mata cuba royak sifat ada duk mana? Sifat wujud duk mana? Nak royak tak boleh. Tapi sungguh. Sungguh kau ana kita nak nampak ni. Hak tu huraiya yang kedua. Gemik. Gemik cikgu. Hak ni kok wahabi saya ngaji ni. Payah dia. Ya payah. Bukan ya payah. Tak nak tahqiq, nak cerak, nyata. Ada. Kata ada Tuhan tu kapo dikanak ke ada Tuhan. Mana diri zat yang dah. Zat yang dah diri zat Tuhan hak tak ada jiring, tak ada jising, tak ada tepat, tak ada jihok. Itu tadi kita. Seni tu. Pergi lagi tu seni. Waktu pandangan pertama. Pandangan kedua lagu mana? Selama zat Tuhan. Jadi kita nak royak tak boleh ya. Jadi pandangan dua nak royak.
detail tak boleh. Kenapa? Sebab kita nak tengok zat Tuhan tak boleh. Kita nak ukur dengan ahli syurga. Selama mana ahli syurga nak tengok zat Tuhan tu, selama tu lah sifat wujud ada di Tuhan. Lepas kita atas dunia nak tengok tak boleh. Sampai kata huraian yang kedua Ibn Rozi ni tinggi. Tinggi tak apa, itu dia panggil, itu menunjuk kata perkembangan ilmu. Ilmu dia jadi maju, jadi besar, luas, meningkat. Oleh kerana apa? Oleh kerana Abu Hasan Asy'ari ni yang mati pada tahun 324. Imam Fahd Ar-Razi mati pada tahun yang atas ni. Mana lebih kurang waktu tu tak apa kata, mana lebih kurang waktu ni puluh hal. Masalah ni waktu mulut hal ni makna tu ya adalah perubahan tu. Perubahan masa perubahan. Jadi masa laki ni jadi maju. Jadi pendapat yang kedua ni dia tak tolak oleh pendapat pertama. Cuma jadi tubik pula soragi hurai. Gitu lah. Jadi hurai dua. Jadi kita laki ni tak ada apa. Ahli sunnah wal jamaah lah. Kita wasa hak ana. Mudah pertama tu. Tu sini. Ada sesuatu kena tahdiri sesuatu dah. Ikut kita tak ada ke apa. Kena tahdiri nak dah. Ada wah dia. Di wah dia tu jak duri tu. Ada lah. Ada lembu. Kena tahdiri lembu tu. Gitu. Seni. Seni atau tiada dikeranakan dengan satu kerana. Yang kedua ni. Mana kata kita nak kata ada sesuatu tu dengan makna kata selama mana kita nak tengok benda tu, selama tu lah sifat wujud untuk dia. Lepas tu tiada dikerana dengan satu kerana, dengan tanpa ada alasan apa-apa. Dengan tanpa ada alasan yang lain. Waktu boleh kata gitu. Bersalahan maknawiyah. Apa makna bersalah maknawiyah? Lagu mana? Kaunuhu qadiran. Contoh. Maknanya kaunuhu qadiran. Keadaan Tuhan ni berkuasa. Payah. Kita balik tahu ya. Kita kata kita ni. Kita kata Yusuf tu gagah tu. Wah, Tuhan duduk tidur. Tuhan duduk tidur. Kita tak kenal Yusuf. Nemo main ngok-ngok nemo tak budak tu gagah. Gagah. Lepas kita tak tahu gagah dia tu gagah dia duduk tidur. Kalau nampak hidup iku bunyi tu pada baru. Nampak jelas tu gagah. Dia duduk tidur. Kalau gitu boleh kata dia gagah tu. Kok ana? Oh, sebab dia ada rain. Kalau ada rain. Kalau itu rain, halangan, halangan saya dah. Nasbah kita yang panggil sifat ma'ani. Gagah tu pun kita ada orang pak gagah lah kita. Rai gagah. Boleh buat segala, boleh pikul, boleh akid. Itu panggil maknawiyah. Berarti kita nak kata dia tu gagah, dia kena ada rai dulu. Kalau tak ada rai tak boleh kata gagah. Nampak supaya kita kata kita dengan seorang. Tengok orang tu dia agak lembu pergi batas. Memang tak datuk tu aleng tu. Memang tak datuk tu aleng. Aleng kan dia agak lembu. Dah kita tak kenal. Kita tak aleng ni duk baik-baik tak meja tak risi tu ni tak. Aleng tu. Nampak ya, nampak pakai baju hangku kok bulat pakai dah. Pakai kai sarung cak risi di pacipik, dia bodoh mata. Dia agak lembu. Aleng tu. Kalau kok mana aleng? Boleh nak kata aleng tu, boleh. Saya kita nak kata aleng tu kok ana. Dia kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu nak tak aleng tak boleh. Dia kena ada sakap. Itu dipanggil kerana. Itu makna kerana. Berarti kita nak kata ya aleng, dia kena ada ilmu. Bukan makna tak aleng tu kena duk ngajar. Tak? Dia dah ada kopi aleng. Dia dah ada kopi duk makan teh dah kopi. Memang tak datuk tak aleng tu duk kecek itu dah kopi tu. Aleng tu. Jadi kita kadang-kadang suka faham kata aleng ni kau duk ngajar dak. Dia orang aleng dia duk mana-mana ya aleng situ. Dia duk menyaku, duk heret lembu, dah duk bawa kambing, duk dah kopi. Aleng.
Bawa orang taling katanya. Oh, ya ada ilmu. Dah. Maka ilmu tu panggil ma'ani. Ya aling tu panggil maknawiyah. Kita nasabah kita. Kalau tak ada ilmu, ia tak boleh panggil aling. Berarti aling itu ia kena ada ilmu. Berarti kena ada ma'ani dulu baru ada maknawiyah kita. Kena ada ilmu dulu baru aling. Kena ada rang dulu baru agah. Kalau tak ada erai ni gagah no. Ada beragah tu bukan tergagah tu kena pi kuat kita. Dia duk tidur gagah. Duk tidur gagah. Gagah ni. Oh. Boy kata gagah sungguh. Apa tak gelen no. Piku ni kapur. Kau tahu. Tu kau hidup kerja dah tu. Tapi nak kata kau gagah ni bukan pasti kena buat kerja. Kau tak bagi kau boleh gagah. Dia gagah dah. Apa? Dia ada rai banyak. Maka rai itu panggil ma'ani, gagah tu dia panggil maknawiyah. Ilmu tu ma'ani, aling tu maknawiyah. Supaya tu. Jadi panggil. Itu dia panggil kerana. Kena ada alasan, ada sebab. Itu dia panggil maknawiyah. Kita pakai hak kita. InsyaAllah Tuhan itu kita akan ngaji. Lagu tu. Dah, kita nampak dah. Mana kata kita nak kata seseorang supaya dia kata, oh ya tu suara sedap tu. Oh, ngaji taranung tak kena dah. Oh, ngaji lagu sedap tu. Nampak tuan tu main bertitik. Oh, itu sedap lah. Kita orang tak senang. Dia tengok ukur Zuhir. Tengok ukur Zuhir kau nak main bertitik. Nampak tanda. Bukan biasa tak ada kurak tu. Tapi wahai burung ya lah orang dia pesan orang tak suka. Pahita tak aling kurak. Dia ada ilmu kurak. Dia reti kurak. Ya aling kurak lah. Bukan kata ya aling kurak kena baca kurak esok mau bro. Hendak. Ya tak tahu apa tu. Kan mana dia main burung, dia duk menyaku, dia pergi nebah, dia pergi pot, aling situ. Sebab dia ada ilmu. Gitu lah. Boy kita tengok boy baca pun sungguh memang tak aling. Jadi nampak buah. Boy baca lah. Tapi kalau tak baca ya aling itu. Dia. Kata. Jadi nak baca kata ya ilmu aling kurak tu boleh kata dia pori apa tahu. Jadi pori. Pori tu. Sebab dia ni ada ilmu kurak. Kalau tak ada ilmu kurak tak ada pori. Hal tu. Maka ilmu kurak tu panggil ma'ani nasbah kita. Aling kori itu dia panggil apa? Dia panggil maknawiyah. Supaya dia tahu ya tu nak camsa tu. Nampak yang kawan dah. Nak tunggu. Nak bangun ni lah kau. Gitu lah. Nampak nak tu dia baik ya. Baik dia tak tunjuk. Dah. Lepas tu kita kata ya tu. Nak camsa kau ada. Ya ada ini cara umum. Maka ilmu cara umum tu memang ni. Lepas tu dia kita digelar kata decamsa dia bagi maknawiyah. Decamsa. Dia takaklah tu dia buat dia berlaku tu. Boleh tengok pak sungguh dia panas sungguh. Cuma kita tengok Zuhir ada nak tu buat ni duduk dah kopi duduk buat kok tak tamada. Ya kita ni buat hukum Zuhir kita. Buat hukum kau tengok kita ada dah. Apa hukum? Jangan tu. Yang kita ni buat ada. Kadang-kadang menyalahi dengan kita hukum Zuhir tu. Juga ada. Tu maknawiyah. Habis dah. Itu maknawiyah hak kita. Tu. Hak Allah Ta'ala insya-Allah tak akan marah. Dan dalil ada Allah Ta'ala. Ni itu hak sangatnya ni. Hak kata tafsir di sini. Hak kata tafsir hurai di sini dah ni. Kalau kita pergi kata Tuhan ada. Sungguh. Kejap. Tak ada. Kalau kita tak reti hak ni, dia panggil kita ni orang muqallid. Taklid. Orang tunggu orang. Lepas tu orang kodok yang tak ni lah. Khilaf ulama. Pada email sah tak sah. Jadi ulama kita tanah Jawi, tanah Melayu ni tak kira Syekh Ahmad, Syekh Daud. Mana-mana ulama kita hodok dengan hak apa panggil jasa dalam menegakkan jalan ahli sunnah wal jamaah di tempat kita ni tak ada ambil di pendapat hak kata
orang taklid kafir jadi nyanyi tak iman kalau bakal tu tak ada pihak Islam salah apa. Kalau ulama kita syarah dia sudah syarah dulu kita kata dah tunggu mari Syekh Ahmad tunggu mari jadi kita dia buh kata orang taklid kafir siap apa contoh tahu mau kita ni orang kata mukmin semua. Berarti nyanyi orang tak tipu siap. Sedangkan le syurga Allah Ta'ala tu umat Nabi Muhammad tu lebih pada umat-umat dulu. Jadi jadi petuah tu jadi berlawan dengan wakil. Pak kata rahmat Tuhan wasi'at rahmati. Mana Tuhan kata rahmat aku ni luas. Jadi lebih lagi terhadap umat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita pergi kata orang taklid kafir jadi umat Nabi Muhammad hok masuk syurga tak apa ke ya? Hanya ada semaya dekat puasa tu tapi tu nama kita tak pergi dah. Tak pergi. Pergi mana? Orang taklid mukmin. Cuma tengok kali dia pandang mikir dosa. Kali tak pandang mikir orang pesing mudah-mudahan orang tak cidik lah dia kata. Tak apa. Tak dosa. Kalau dia cidik dia pandang mikir dosa ni. Mukmin tetap dosa. Pas nak lepas kita tidak ada. Pas dalil tahu nak tengok nah. Tengok dalil musannif kita baca. Dan dalil ada Allah Taala. Itu wujud segala makhluk ini. Sudah. Itu apa? Nabi kita pandang kata sendiri sebenarnya tak sendiri kata baba tu duk ayat, ustaz tu duk ayat tak sih. Nabi kata kita ni pandang kata sendiri. Boleh mau tanya mana dalil kita tak ada. Wujud segala makhluk ini makna apa? Wujud mana ada? Ada segala makhluk ni. Sudah. Mana tak ada dunia, ada kita, ada belaka. Matahari, bulan, bintang. Sudah. Lepas ni macam cuhurai ke tak pandang, tak apa. Ada kat mana weh? Cuba ya sikit Jalih kata ada makhluk ni milik Tuhan ada cuhurai ke. Oh, mau tak pandai weh. Suka tu ya. Abang ngaji dalam tu ya. Lepas dah fardu ain. Lepas tu lepas hak hilang. Taklid tak taklid lepas. Mana kita ni 100% orang mukmin. Pakai 100%. Tak ada kata ada main. Lepas tu tak berdosa dengan sebab ni. 100% mukmin saudara tu tak berdosa dengan sebab ni. Tak berdosa lah kita. Bab ni Pak kita terberat ke tangan ni? Tak berat di email. Tak berat langsung. Tak berat ke abuk pada tangan ni. Tak berat ke abuk. Habis kat tu. Maka insya-Allah kita buktikan ni. Lepas tu saya nak kecek sikit. InsyaAllah kita sambung lepas.